pagi. Selamat pagi, doktor. Okey, ingat tak semua semalam kita belajar apa? Semua boleh ingat? Kata adjektif. Okey. Semalam kan saya suruh hafalkan. Ada berapa jenis kata adjektif? Ingat tak berapa? 9. Betul. Okey, sekarang ni saya nak tanya satu soalan. Saya nak Hawa. Bangun Hawa. Cepat Hawa. Soalan dia, cantik berada dalam kata adjektif apa? Dalam kata adjektif bentuk adjektif. Salah ke? Semula apa semula? Fikir lagi. Cikgu bagi 2 cubaan. Tak kena cantik bentuk. Dalam ukuran dalam apa? Ukuran. Ukuran. Okey, tak apa Hawa duduk. Siapa boleh tolong Hawa? Saya doktor. Saya tahu cantik tu berada dalam kategori kata sifat. Kata adjektif sifat. Betul lah Aina. Sifat tau, itu kau tak tahu ke? Yang jawab ni. Ya. Ya. Tengok ni weh, ada video kelakar tau. Tengok. Ni buat naik dekat TikTok. Tengok dia cakap ukuran dekat kata adjektif untuk cantik. Tu pun tak tahu lah. Dia masuk degree kot. Kalau aku buat naik ni dekat aku punya media sosial, mesti tular. Weh, kamu salah apa weh? Mesti akan tular dalam Buat video apa ni. weh? Hana tengoklah ni. Ni video kelas budak kelas kami. Dia jawab soalan. Tapi ada ke dia patut cakap ukuran tu dekat cantik? Kan lain tu. Itu pun tak tahu. Kalaulah kami buat naik ni dekat media sosial kami, mesti tular. Dah masuk universiti pun tak tahu kata adjektif. Kamu semua janganlah buat macam tu. Nak buat naik dekat TikTok. Ya, mesti tular satu fakulti. Tak baiklah. Cuba bayangkan kalau kamu buat naik video tu dekat TikTok, lepas tu dia tular. Nanti kesian dekat Hawa. Dia malulah. Dia pun Tapi dia malu dapat aja. nama. Lah, ini video gurauan je. Bukannya kami nak cakap dia tak pandai pun. Semua orang patut tahu. Lagipun video ni kelakar. Betul? Mungkin kelakar bagi kamu semua. Tak relax lah. Ni macam video semalam. Siapa yang viralkan ni? Kenapa semua orang marah aku? Kenapa semua yang aku buat tak kena? Tai. Apa ni? Aduh. Ada otak tak? Cepatlah jawab. Jawablah. Takkanlah tu pun tak tahu. Dah senang je kot. Tai. Apa ni? Aduh. Ada otak tak? Cepatlah jawab. Dia dah tahu. Rekod je pun. Rekod je. Baiknya, nak cakap sikit boleh? Apa? Semalam aku ada jumpa video. Oh, video yang kelakar tu. Video aku dah buat naik tu. Best kan? Cuba kau bayangkan kalau kau yang kena macam tu, orang komen macam tu dekat kau, apa perasaan kau? Dengar aku. Kurang. Memanglah, semua orang kata gurau. Yelah orang kalau main media sosial sikit-sikit gurau, tapi tak pernah fikir nak perasaan orang lain. Apa orang tu rasa. Hawa sampai depressed tau dia cakap kat aku. Ya. Dia sampai rasa tak nak masuk kelas dah sebabkan kau. Kurang je. Rasa aku pula sampai macam tu sekali. Belaina, kau fikirlah sendiri. Tulisan kita tuan-tuan dan puan, sebab tuan-tuan tulisan dan juga mulut kita ni boleh menyebabkan orang marah. Marah ni tuan-tuan sekejap je, tapi terasa tu yang berlaku. Jaga perasaan orang lain. Mungkin kita nampak macam tuan-tuan perkataan kita tu biasa-biasa je, tapi ada yang disakiti. Terasa lama tuan-tuan, kita boleh memaafkan
Awak ada masalah apa kamu? Saya ada masalah sikit. Tapi saya buat keputusan dulu tau. Betul lah ke? Kenapa saya nak berhenti? Nanti saya fikirkan balik. Hawa! Hawa! Awak nak masuk di mana? Hawa, saya tahu saya dah banyak buat salah dengan awak. Saya minta maaf sebab saya baru sedar apa yang saya buat selama ni. Saya rasa saya cuba bergurau je apa yang saya letak dekat media sosial tu. Tapi saya tak sanggup pula. Benda tu boleh menyakitkan hati awak, membereskan hati awak. Aina, kita semua belajar dari kesalahan. Lepas ni Aina ajar awak pula kalau awak tak tahu. Tapi awak betul ke nak berhenti belajar? Janganlah Hawa. Hawa, saya tahu komen-komen tu yang buat awak rasa untuk berhenti belajar kan? Awak masih nak berhenti ke? Saya dah padam dah video-video tu semua. Saya janji saya tak buat lagi dah. Kalau macam tu, saya tak jadilah sama berhenti. Betul ke? Saya dah sedar dah. Kita sangat perlu mementingkan kesabaran luasa dalam media sosial. Lepas ni, saya akan lebih berhati-hati dan takkan lagi membuat kurangan seperti itu. I just had to let you know you're